Kalau kau betul lah Nabi, kau betul lah utusan Tuhan yang kau cakap yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala ni, kau tengok bukit batu tu, aku nak kau keluarkan seekor unta betina yang besar dan di belakangnya ada seekor anak. Nabi Soleh tanya, kalau aku keluarkan unta tu daripada batu ni, kau akan beriman tak kepada aku? Jawab semua kaum dia ni, mereka akan beriman kepada Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlakulah mukjizat, keluar unta betina yang sangat besar daripada bukit batu, keluar unta yang sangat besar ni, dan di belakangnya ada seekor anak unta ni. Jadi 2 ekor unta keluar daripada batu ni. Apabila unta ni keluar daripada batu ni, besar tak besar unta ni, satu kaum Samud ni boleh minum susu daripada unta ni setiap hari. Tak pernah habis susu daripada unta ni. Dah macam kilang dah unta ni. Unta mukjizat ni memang tak masuk di akal untuk kita berfikir. Sebabnya mukjizat, benda yang luar daripada akal fikiran kita. Jadi apabila dia minta unta daripada Nabi Soleh ni, maka adalah ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum ni. Sebab dia yang meminta. Di dalam kaum Samud ni ada satu perigi yang semua orang akan ambil air di situ. Unta pun nak minum air. Bila time unta nak minum air, tak ada seorang pun yang dibenarkan, yang dibolehkan untuk mengambil air juga. Tak ada orang boleh usik unta ni untuk minum. Tapi susu unta ni, mereka boleh minum. Tapi bila time unta ni tak minum, semua orang boleh ambil air. Jadi lama kelamaan dia cakap unta ni dah jadi masalah kepada kaum dia. Sebelum ni tak ada unta, diorang boleh minum air sesuka hati je dekat perigi tu. Tapi bila ada unta ni, dia jadi macam masalah pula. Time aku nak minum, unta ni minum dah jadi tak boleh nak ambil pula. Jadi diorang tak berani juga nak usik unta ni. Sebabnya dia tahu unta ni memang keluar daripada bukit batu ni, memang depan mata diorang. Jadi diorang ni dalam keadaan was-was. Dia tak berani juga nak usik unta ni. Datanglah Musyaddad dan Kudat ni. Dia nak kahwin. Seorang ni nak kahwin dengan janda yang kaya, cantik semua. Janda ni cakap, kalau kau nak kahwin dengan aku, mahar dia kepala unta Nabi Soleh. Jadi yang seorang lagi ni nak kahwin dengan cucu kepada nenek ni. Nenek ni cakap, kalau kau nak kahwin dengan cucu aku, mahar dia kepala unta Nabi Soleh. Sekali lagi, lelaki kalah dengan godaan wanita. Apabila wanita mencabar lelaki untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka mereka buatlah perancangan untuk membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam ni. Suatu hari dia kumpulkan 9 orang untuk membunuh unta Nabi Soleh ni.